dah dapat trip pertama ke Hong Kong. And then another 3 month dapat second ticket pula ke Hong Kong. Bulan ke-6 saya dah dapat car fund. Bulan ke-10 saya dah dapat house fund. Genap setahun saya resign 24 hours. Apa saya buat BE? Okay, first sebenarnya saya buat BE, saya tengok marketing plan. Sebab saya punya upline suri rumah, dia buat, dia jadi ambassador. Masa tu income dia sama dengan gaji saya 17 tahun jadi cikgu. Lepas tu cakap, ini rank pertama je dah sama dengan gaji aku cikgu 17 tahun. Lepas tu dia pula dapat trip. And then saya cakap, okay, aku nak buat lah benda ni. Sebab saya adalah seorang yang banyak dah join MLM, tapi satu MLM pun tak jadi. So saya rasa macam MLM ni untuk orang yang ada luck sahaja. Tapi bila saya tengok marketing plan dia, sangat senang, sangat mudah kita buat. Lepas tu kita ada upline dan mentor kita yang ajar kita. So saya fight, saya dapat ambassador sama macam income dalam marketing plan. Lepas tu upline saya cakap, you fight for 3. Rupanya ambassador dah boleh pergi ke luar negara percuma. So saya memang suka pergi luar negara. So saya memang nak pergi dengan percuma. So dalam masa 3 bulan selepas jadi ambassador, dah dapat trip pertama ke Hong Kong. And then another 3 month dapat second ticket pula ke Hong Kong. Dan dapat bawa seorang downline umur 65, makcik opah 13 cucu. Dia pun dapat ikut pergi Hong Kong. So nampak tak senang je buat BE ni. Okay, lepas tu sejak daripada tu kita fight. Daripada start jadi ambassador sehingga sekarang kita tak pernah miss any trip. Lepas tu bulan ke-6 saya dah dapat car fund. Bulan ke-10 saya dah dapat house fund. Genap setahun saya resign 24 hours daripada guru kerajaan. Okay, so kenapa buat BE? Sebab best, sebab happy. Lepas tu kita ada mentoring lifetime. Kalau kita kerja pun siapa yang nak guide kita? Kita sendiri je. Tapi dekat BE kita ada mentor dan upline yang akan guide kita selama-lamanya. Okay, thank you.